Oke guys, selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Pagi ini aktiviti saya untuk hari ini, saya menyiapkan kerja yang lama terbengkalai disebabkan ada kerja di luar selama beberapa minggu, dan sekarang kita kembali semula kepada aktiviti ataupun kerja yang telah kita mulakan tempoh hari, iaitu proses kerja menyiapkan pemasangan dinding rumah ayam pada hari ini. Kita boleh nampak di sini inilah alat yang kita gunakan. Alat ni chainsaw, alat chainsaw yang kita gunakan untuk membelah ramu ataupun bahan untuk menyiapkan kerja pembenahan rumah ayam tersebut. So itulah aktiviti kita pada hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Di sini juga saya tunjukkan pada pagi ini keadaan ataupun situasi cuaca di sini pada hari ini. Dia agak, walaupun mata panas ada, tapi dia agak tidak begitu cerah. Seperti yang saya katakan semalam, inilah pokok betik yang belum lama saya tanam. Saya mengharapkan dia akan menghasilkan buah untuk sumber makanan. Dan sekarang guys, saya membawa kalian untuk meninjau, melihat sesuatu yang istimewa, dan sesuatu yang berharga. Oke, kalau kita nampak di sini di depan saya nih ya, ini pokok ulin ataupun kita orang Sarawak namakannya pokok belian. Ini sudah menjangkau hampir 6 tahun. Inilah pokok ulin. Walaupun batang dia kecil macam ni, tapi ini cukup kuat, boleh menampung barang ataupun yang berat. Ini dia pokok ulin. Dan yang istimewanya kita nampak di sini ini kalau kita sering menonton YouTube ataupun video-video, iaitu The Drunken Master. Drunken Master, di belakang dia kita pelakon tua tu, Drunken Master tu, di belakang dia tu dia ada sering membawa alat
yaitu merupakan yang diperbuatkan daripada labu kundur. Inilah dia labu kundur, ataupun orang Sarawak katakan buah kundur, ataupun bahasa Dayaknya buah celau. Ini dia. Kamu tengok, walaupun dahan ulin tu dia kecil, tapi dia boleh menampung berat ni. Dia bukan sebiji saja di atas tu, tuan-tuan tengok, tu ada lagi buah dia. Ini belum besar ni. Kalau dia sudah besar mungkin saiz dia akan sampai macam ni. Macam ni dia. Yang memang istimewanya pokok ulin ni, dia memang kuat dan keras. Dia boleh menampung berat buah labu kundur ataupun buah celau. Ini dia. Pokok ulin ni dia tak jauh dari rumah saya lah, hanya beberapa meter saja. Dan berkemungkinan kita tak boleh biarkan dia membesar. Kita tunggu saiz dia cukup, nanti satu hari nanti kita akan gulingkan dia ataupun tebang dia, sebab ini terlalu dekat dengan rumah. Takut dia mendatangkan masalah di kemudian hari. Pokok ulin. Kita di sini bukan setakat ini saja, ada beberapa pokok ulin di kawasan saya ni. Dia memang mau menjadi. Inilah tadi pokok ulin. Dan sekarang saya bawa tuan-tuan pula ke suatu tempat. Kita akan meninjau tanaman-tanaman lain yang ada di kawasan saya di sini. Kalau tuan-tuan nampak di sini, ini pokok lada lama, tapi kita revive dia semula. Walaupun masa tu, di masa gawat, harga lada turun dan ramai yang Swiss bot ataupun beralih kepada tanaman lain seperti sawit. Tapi oleh kerana kita nampak ini dia tidak begitu berat kerjanya untuk mengurus pokok ladanya, jadi kita biarkan dia, kita bagi dia baja, kadang-kadang kita sembur dengan racun serangga untuk menjaga daun dan juga bunga dia, seperti yang kita nampak sekarang. Ini yang kita nampak di atas tu rumah ayam saya. Di atas tu. Itulah sebagian daripada tanaman dan tumbuhan yang ada di kawasan ini. Kalau kamu tengok di sini, ini lada semenggok perak. Kita belum kutip lagi sebab ni dia belum tua. Belum tua macam di sini. Ini kamu nampak sini. Walaupun kita gunakan sebenarnya ini tiang dulu. Kita gunakan tiang, kalau orang Sarawak kata ini batang simpur, ataupun ada orang Dayak kata ini buan. Tapi uniknya kita boleh nampak di sini bahawa lada ni dia tidak menjejaskan proses pertumbuhan lada. Bahkan lada ni dia bertahan sebab batang simpur ni dia sejuk. Lada memang dia minat keadaan yang lembap begini. Ini lama dah, sebab tu dia besar, jadi kita tak potong, kita biarkan saja. Okey.
dan seterusnya kita bawa kalian untuk meninjau satu lagi sejenis lagi tanaman yang ada di sekeliling kawasan saya ini. Selain daripada pokok pisang, limau nipis ataupun limau kasturi, kita juga ada tanaman lainnya. Ini dia. Kawasan ini dulu kita tanam dengan nanas madu yang dapat kamu nampak. Kita nampak di sini dia masih wujud. Berkemungkinan kita akan buat perubahan di kawasan ini satu hari nanti ya. Dan mungkin nanas madu ini kita pindah ke suatu tempat yang baru. Kalau kita kamu nampak di sini ini pokok durian. Ini durian terung, buah dia kecil. Yang ini pula orang Sarawak memberi namanya ini pokok pakan, buah pakan. Ini dia macam durian, sejenis spesies durian juga, tapi buah dia kuning. Dia kuning kecil, isinya agak legit sedikit sticky apabila dimakan, tapi enak, rasanya enak. Ini kita tanam, ini sudah menjangkau hampir 6 tahun juga ini ya, kawasan tu sampai di sana. Dia rendah macam ni sebab pokok dia tu. Ini pun bakal kita cantas nanti. Kita tak mau dia makin tinggi. Susah untuk kita panjat nanti. Usia tua ni, usia lansia ni dia susah. Panjat pun tak dapat. Merangkak pun agak payah. Kekuatan dia sudah tidak ada lagi, makin kurang. As you grow old, your strength become weak. More, not much strength. Just only for you to survive. Okay. Ini dia. Dan di sini juga nih kawasan hutan yang belum kita terokai. Sampai ke lurah tu sempadanan kita dengan orang lain. Ini nanti satu hari nanti kita bakalkan usaha lahan ni, kawasan ni. Mungkin kita tanam dengan sayur-sayuran ataupun buah-buahan sebab kawasannya dia tak besar. Ini juga pokok durian. Ini pokok durian. Ini buah pakan. Ini buah pakan juga. Ini sejenis kayu yang dia, kalau bahasa di sini dia beri nama kayu ni bahasa Dayak lah, merambung. Isi dia macam tidaklah keras dan sesuai untuk dijadikan bahan ramu untuk buat furniture dan sebagainya. Ini belum lama nih, usia dia mungkin belum menjangkau 1 tahun, sudah sebesar nih. Dan kita sengaja biarkan dia tumbuh dulu hingga ke suatu size dia sesuai nanti, dan kita akan tebang untuk dijadikan bahan ramu untuk pondok ayam, pondok itik dan sebagainya. Ini dia. Ini juga sama. Kalau
kita nampak di sini, ini masih kawasan pokok buluh, kawasan hutan yang belum kita terokai betul lah. Dan kita akan tebang ni nanti, kita clear dia dan kita akan tanam ataupun kita tukar pokok-pokok getah ni dengan tanaman lain yang lebih produktif lah, yang mendatangkan hasil. Sebab ni sekarang ni getah, pasaran getah dia macam perumpamaan hidup segan mati tidak mau, naik pun tidak, turun pun tidak. Itulah stability dia harga getah dalam pasaran. Dan sukar untuk orang tempatan bergantung sumber kehidupan, sumber kewangan kalau hanya bergantung kepada tanaman getah ni. Sebab tanaman getah ni dia bergantung kepada cuaca. Kalau cuaca musim tengkujuh, kerja menoreh getah tak dapat dijalankan. So para petani ataupun peladang dia terpaksa beralih ke cara lain untuk mendapatkan sumber kewangan, sumber pendapatan untuk menyara kehidupan keluarga. Itulah sebenarnya impak dan implikasinya tanaman getah. Ini tinggal tidak berapa banyak lagi, ada dalam 100 lebih pokok saja. Banyak yang mati ya, macam ni dia akan tidak lama nanti ini sudah mau pencen ni. Sudah mau pencen kawan ni. Tengok ni, ini ada sejenis kulat. Yang memang asal kulat ni memang dia dari pokok getah ni lah. Tapi kita tak pasti kulat ni, dan kita pun tak tahu apa nama kulat ni. Kamu boleh nampak dia macam unik sekali. Kalau di negara Cina, kulat yang jenis ni boleh dijadikan ubat-ubatan. Tapi ini kita tak tahu, tak pasti sama ada dia sesuai untuk kesihatan atau tidak. Jadi kita tak berani jadikan dia sebagai sumber makanan. Dan satu lagi, pokok getah ni kalau dia sudah ditebang, sudah tumbang, ini kalau kamu nampak ni yang putih-putih ni, ini nanti inilah spora untuk sejenis kulat. Kalau orang Dayak katakan kulat kerang. Dia akan tumbuh nanti, dia akan tumbuh di rata-rata pokok getah ni. Dan kulat tu kalau dimasak, kita campur dengan secara masak orang kampung lah. Kita campur dengan daun timun, kita bubuh sedikit ramuan dia, pusu dia, garam dia dan sebagainya. Dia sungguh enak untuk dimakan kulat tu. Dan dipahamkan kulat ni dia mendatangkan satu sumber yang boleh menghindari kita daripada penyakit seperti barah dan sebagainya. Kalau mengikut kajian yang kita baca dalam Google lah, itu keistimewaan jenis bahan makanan seperti kulat. Dan ini dia, kamu nampak, ini dia sudah mau membesar ni, ataupun dia sudah tua, tapi ini dia baru mau membesar ni.
Ini anak dia yang putih-putih, dia akan keluar banyak nanti. Benarnya lebih lagi kalau musim hujan. Memang musim ulat ini dia akan hidup dengan selesa lah. Dia akan membiak. Ini pokok buluh yang selalu kita gunakan untuk sebagai tiang apabila kita menanam sayur dan sebagainya. Tapi dia tak kekal, sebab buluh ni dia tak akan bertahan lama. Kalau kena panas dan hujan dia akan mudah reput. Ini jenis ni, jenis ini dia. Kita ada sejenis pokok buluh. Itu buluh itu istimewa. Istimewa, kita akan tunjukkan nanti. Nanti saya tunjuk ke saya bawa kalian dan saya tunjukkan pokok buluh yang saya maksudkan tadi. Ini dia. Inilah keadaan kehidupan ataupun jalan di dalam ladang getah. Musim ni kita tak dapat toreh. Musim hujan, so sumber pendapatan ataupun sumber kewangan hilang. Ini dia. Kita akan tunjuk di sini. Buluh ni kalau walaupun kamu nampak dia ada benda yang putih-putih macam ni seperti kapur, tetapi dia tidak seperti buluh yang biasa kita tanam atau buluh-buluh tempatan. Sebab buluh ni dia sejenis buluh yang tidak mendatangkan miang ataupun ni benda yang putih ni. Dia boleh membuat kita, kalau buluh biasa dia membuat kita rasa gatal, miang dia. Tapi ini tidak. Buluh ni tidak, kamu boleh peluk dia. Macam ni. Apa? Tak ada masalah. Cuba kalau buluh tu sukar untuk kita buat. Sebab buluh ni kita dapat dia dari seorang kawan. Jadi asal dia ni dari negara Cina. Buluh yang tak miang. Ini orang baik ni, dia tidak jenis orang yang tidak miang. Ini handsome boy ni. Ini buluh ni. Ini belum berapa banyak, belum kita tanam dulu. Inilah, ini mula-mula dia kita tanam. Okey, ni. Dan sekarang dia bertambah. Kita mengharapkan bahawa dia akan bertambah banyak. Sebab ini memang sesuai untuk dijadikan, digunakan untuk kerja membuat furniture dan sebagainya. Ini memang sesuai. Sebab dia tidak ada miang dia. Kapur dia ini. Ini kapur, kamu nampak? Kalau buluh biasa, saya tak berani sentuh, saya tak berani pegangnya. Tapi buluh ni tidak, dia very friendly. Okey. Ini gentleman punya, dia tidak miang. Walaupun beribu yang menarik perhatian dia, tapi rasa miang itu memang tidak ada. So very friendly. Ini buluh asalnya dari negara Cina. Sebab kawan yang bagi kita itu pun orang Cina. Dia berhasil dapat buluh ni. Inilah yang kita tanam. Kita sering jaga. Okey. So setakat tu, oh ya, sebelum saya lupa, inilah sejenis tumbuhan yang sering digunakan untuk membungkus makanan seperti nasi,
kuih ubi. Inilah orang katakan daun liria, bahasa Dayaknya di sini. Oke. Setakat itu video saya untuk pagi ini, dan kita akan bertemu lagi di konten yang lain di suatu masa nanti, di suatu hari nanti. Oke, kita akan mempertunjukkan banyak jenis tumbuhan dalam hutan, dan juga jenis seperti kayu, jenis-jenis kayu yang masih ada, yang masih wujud di masa kini. Kadang-kadang jenis kayu itu pun sekarang kita sukar untuk mendapatkan spesies tersebut, sebab sekarang ni orang sedang aktif dalam penanaman sawit, palm oil. Jadi apabila kerja ini dilakukan, tempat tu di-clearing, mereka clearing tempat tu, so jadi segala jenis kayu yang sesuai untuk dibuat bahan binaan untuk rumah, untuk pondok dan sebagainya, itu agak sukar untuk kita mendapatkan sumber yang demikian. So jadi seberapa yang boleh kita berusaha untuk mewujudkan jenis-jenis tumbuhan asal dia, dan kita kekalkan itu sebagai satu bahan untuk dijadikan rujukan generasi-generasi yang akan datang. Kita tidak boleh memusnahkan sumber alam. Kita tidak dapat membiarkan hanya satu saja spesies tumbuhan, sebab dia nanti akan mendatangkan kekurangan sumber seperti kayu dan sebagainya. Itu sumber asli kita. So kita tanam, kita jaga, dan kita tanam semula. Lepas tebang, kita tanam semula, supaya sumber alam seperti kayu, spesies kayu yang semakin pupus, lebih lagi kayu keras di negara kita makin pupus, dan hingga kita sukar untuk mendapatkan dia sebagai sumber rujukan di suatu hari nanti. Kita kekalkan sumber alam kita jaga, dan jangan kita musnahkan dia, supaya dia tidak pupus ditelan arus pembangunan, ditelan arus kemajuan. So inilah akhirnya dari video saya pagi ini. Bye.